Okay, sama Gogo. Air. On sewak tu ke? Kan? Dia Once walk tu depan ada bukit telekom tapi kecil. Itu bukan telekom. Yang besar tu belakang dia. Yang ini belah mana? Sebelah dia ya. Oh, mana kat area tu lah maksudnya. Nampaklah dia sewak tu. Dia yang budak kecil sewak yang kecil tu. Mana kalau on sewak tu naik dia jangan laju. sebenarnya dah ada buat video. Aku nak bawa 360 tak larat. 360 tak payah lah. Yang trip 5 bulan lepas tak share lagi. Habis pun gambar tu mana? Cik. Barang merah. Nampak geng-geng dia gelok main bowling pun dia jadi permainan. Wah ni macam ni tu tak terap. Hai awak tak terap. Okay. Gambar ni video. Aduh. Ya macam mana tu? Okey. Wih. Rasa yang ni kan? Ada tengok lagi. Tengok lagi. Oh tengok lagi. Agak-agak. Kau nampak ada tali lah. Ingat tadi. Itu dia besi. Jadi dia lupa. Ni tahun bilunya post. Kita buat YouTube jangan risau. Muka mat kita akan masuk. Cepat amat. Nanti kan banyak sangat video fotografi kan budak. Yang korgo yang tahun lepas punya baru buat. Baru. Yelah laju sangat. Sebab semak dah eh. Biasa kalau laju macam tu. Dia ada nombor ni. Minta maaf. Salah jalan. Turun bawah pergi belakang kereta. Pergi. Yang padi pergi. Yang padi pergi dulu. Allah kena duduk belakang. Buat video. Buat gambar. Balik dah lah tak bawa air. Okey. Okey. Cukup. Bergambar kat Okey bang, gini dulu. Kita 10. Lebih kurang. Kilo sekilo lebih. Sebab dia kena jarak sikit Dia jangan batu. Mak terus tangkap batu lah. Dia naik ke? Gambar dekat tengah-tengah. Naik ke? Dia nak ikut lah tu. Tak. Kuasa Naik. Aku rasa dia, oh ni. Balik sekali. Aku rasa dia tak pernah ikut train ni. Yang ni mendaki Tadi dia tak ada dimaki. Dia ingat balik. Okey pergi tu. Mendaki lah sikit. Sikit banyak juga lah. Macam siap-siap naik hati dia dulu. Itu yang dia sedamai kena tu. Jadi putih RM10, RM15. Charge. Kan? Wah, seronok lah. Lepas tu
Orang Panjlis naik. Orang pejabat tanah naik. Polis naik. Prok saman. Ya. 30-40 ribu. Aduh. Tu yang tutup lah. Oh. Tutup. Oh, di Sedamai kan tutup? Tutup. Oh. Yang belah sana tu tutup. Yang berpintu pagar tu. Pagar tu tak bagi. Itu kan saman. Sekarang ni kita naik yang baru tolak tu. Oh, lah naik jalan lain tu. Kan jalan tu juga. Tapi ni mana yang Lagi sikit. tempat lama tu. Hari kat sini. Hati batu besar ni. Aku nak buat video ni. Takut jatuh. Anjing pun dah sampai pik dah. Tak ke bawah batu. Korang dah sampai. Oh. Barang jalan tu. Cikgu. Cikgu. Cepat macam ni. Go. Hati-hati turun tak? Jauh je ni. Lagi. Naik. Dah, Bukit Merah dah. Ya. Oi, gajut aku dia ni. Ekor tertarik jatuh. Dia ni saja buat kita terkejut. Kat kena lepas. Oi, betul je lah. Dia berlari tau. Dia ni. Tu lah. Batu. Kat kaki. Sikit lagi. Puncak tak mau. Kepala kau. Rambut. Aduh. Weh, lucu Okey. Baju menyelah. Siapa nak ni? Tak nampak lah. Tak nampak lah. Janji ada. Bukit Botak, Lembah Digital Deal. Okey. Sini. Ambil. Ambil lah. Oh, comel. Ada gambar kandy tu. Tu gambar kandy tu. Gambar kandy. Okey, kita naik atas pula. Adik. Kapet gila tu. Jom. Pak dah gugur. Gugur daya. Masih ambil video. Oh, jap. Kan komplain pula.
Jangan laju sangat. Jom, jangan laju sangat. Bahaya. Okey, lawa weh. Dia bersini kat ni. Ambil kamera ni. Ni dia. Okey, senyum. Ada habis. Buat nampak tangan sikit sebab dia view jauh kan. Okey, lari semua. Dia akan teras ni. Okey, nak tunjuk Dia ada 15 puncak dah sini. Tapi dia dekat-dekat je. Terus naik. Yang ni yang kedua dah. Lepas tu dia akan Ingat dah yang ke-8 lah. Terus. Jalan, buat video. Sini bahaya sikit tau. Hai. Tak Joni pun sama naik. Rasa sampai sudah dia kat situ kan. Sini kalau nak gambar kat batu tu cantik. Ada lereng yang cantik. Dia gambar tu kan sudah semak. Buat lama dah. Sini bahaya ni. Kita ada posisi tu. Pising. Jom. Selamat. Aku nak gambar. Memori phone. Okay. Video tak dah ambil. Apa dah video. Besar. Ada berdikari. Kau nak turun. Kau berkayak ke apa? Kau lah. Tak pernah video dorang je. Hai guys, kita sekarang sudah puncak kedua dan puncak ketiga. Nanti korang akan bergambar kat depan tu, jadi aku duduk kat sini saja. Nat, Ayu, lagi lah. Pokok ni cantik tau. Nak atali kan? Nak atali, boleh nak gambar dari atas. Promosi. Oh, iyalah sikit. Masih kering. Tak hujan. Kau nak atas. Kau nak kat atas dia turun lagi. Kau nak ambil gambar apa? Kau naik dulu. Cuba ambil gambar dari atas. Ambil gambar dia dari atas. Weh. Kami dah tertangkuk kat sini. Dah. Boleh. Boleh ya? Tak boleh. Dia macam kurang lagi. Tu ada. Ni tak tolong. Parah-parah. Ambil apa? Okey, tak nak atas balik. Okey, jalan. Jalan. Acik-acik 527. Itu yang paling dekat. Ini payan. Reput ni. Jangan pegang tu. Weh, ni reput ni. Takut orang berharap kat sini. Bujuk lah tu. Itu aduh. Naik awal. Naik 2 pagi. Sebab Kerja. aku kerja malam. Naik pagi aku kata, kalau kau nak suruh aku naik pagi. Sebab aku kerja. Penuh dah orang. Penuh lah. 7 je. Ya. Dia mana boleh lebih daripada 7? Tak boleh. Dia jat mana. Kalau simpan tak boleh.
Ni 0,5. Ni 1. Mantap. Dua-dua. Cicik kaya aku. Kau sini. Okey yang tu. Yang tu dia lereng bahaya sikit. Video ke apa? Video. Okey video. Baik-baik. Dia cepat sikit aku lambat. Biasa ikut tak santai. Semua sangkut kalah. Awal dah us. Ini. Jom. Mantap. Oh ni bang kena edit juga abang beli coloring Nikon punya kena coloring. Tak ni pun ni untuk dalam telefon kena sedia atas tu. Buat Fuji film lah paling orang kata senang. Saya pun baru nak angkat tapi saya lebih kepada Canon lah saya. Sebab gitu je ini paling kecil. Tapi dia tu sepenuhnya dia kenal dia. Beli ni paling kompak ni paling banyak video. Lepas ni pegang gitu. Ni macam ni masuk campur. Dia apa beli set lens dia yang lain ke asing? Yang ni set lens dia lepas tu ni tambah set. Ada air dah. Kering dah. Atau tu kalau optik dia hujan cantik. Jalan. Balak. Dia tepuk lah. Itulah. Jom kari. Kari apa? Okey. Balik sampai keluar tu kan? Kali ya? Dah dah kamar. Serius? Dah kamar apa? Itu kau balik kan? Oh yang ni. Tam. Kelap. Ikut kita dengan anak dia. Belah ni. Betul. Ketua B1 Ni ketua B1. Betul. Mantap betul. Sungai. Dekat roti dekat dah. Roti. Tak ambil. Oh okey. Okey lah. Panas bagus lah. Patut tak keluar matahari je tak tadi kan? Ya. Sunrise. Dia nak pergi sana? Apa jalan? Sini. Tahu dia saja tu. Nak cek lain. Okey sebab Lain duduk depan. depan. Pada kita nak menyamar dengan kita tu. Ini orang lupa. Dia faham tu okey? Dia faham tu.
Dia memang boleh cakap. Oh, dia lalu kawasan resam eh. Lagi kayu lah. Kayu. Ni biasa. Kau ingat tu? Ingat tak? Mat, ikat kat beg. Tarik. Tarik. Aduh, stres aku. Tak macam mana ni? Kita cari Oi, lagi lah. tahun lepas lah masa ni ya. Ya. No, Wasan. Itu hari saya jumpa ni tak nak? Siapa nama abang? Yang lelaki bini tu. Siapa? Kita jumpa dekat mana tu dia? Kawan Kak Nak tu. Yang kata yang itu Kak Nak cakap dia otai yang mula-mula run. yang otai yang Cepat nak naik. Lagi bini. Nampak tu dekat, nampak kau. bukan. Asyik pun jumpa. Apa nama abang? Cabi-cabi tu. Ah. Abang apa tak nama dia? Dia dengan bini dia. Dia perintis dulu kan. Ha, dia. Dia nampak aku lari kawasan ni. Kau nak berapa loop siap dia kata. Dia panas tau tengok orang padu. Kau nak berapa loop dia. Kan kat tunggu tu Oi, kita jumpa. Oi, kau tak risau ni? Macam hujan ni. Dulu masa zaman air padu kan. Dia nak sponsor air padu street tau. Wow. Dia kan dululah. Dululah. Ya, tahun 90-an. Oi, hujan oi. Ikan. Remis. Ya. Dia nak ke Rembo. Oh, ni rembuk. Nak pergi jalan. Oh, Dia tak sampai lagi dia. on the way ha. Pokok merah, pokok merah. Jadi kena tukar lens. Kalen. Dah dia, pokok merah. Rintik-rintik nampaknya. Pokok merah lagi. Kita ada jalan tol. Betul. Dia kanan dia lain dah ni.
Hujan sudah turun. Tak lebat. Mat macam pemancing ikan tu. Payah. Oh. Cepatlah Gogo. Aduh. Dah situ dia kata Christmas. Tak ada orang habis. Habis map. Apa dah? Map tak ada orang habis. Mana dia pun lain. Dia kalau letak di sini. Kau buat tu untuk orang sekali. Tuan tu kenal lagi. Sedap kan? Atas ha. Oh, tengah. Dia pun naik terus. Jalan kita pergi guide jalan lah. Flat ni. Kami mengelirukan. Ada pensan. Mana? Sini. Ni. Sini. Itu je. Kat belakang sekali ni dia tipu. Ada kan track kan? Ada sama. Ikut je track. Jangan ikut no. Sampai. Sebab lepak situ. Rehat sini lepas tu tak rehat lah. Kalau tu rainbow tu macam mana? Teacher tu belakang dia. Permisi. Oi. Ada buaya tak? Aduh. Sini. Betul. Banyak kali aku. Oi, kabus ah. Aduh. A4 view. A4. Aduh. Cucuk. Tebek kena kepala. Ni view A4. Tak ada view. Ada view. Ada rainbow. Okey, kat rainbow. Yang dalam video tu bawah lagi tu. Apa yang air? Kan air tak sampai ni lambat ni. Air ujung-ujung eh. Jadi kita lari sikit. Jangan lari kat situ lah. Jadi kita lari kat situ. Jangan lari kat situ. Ini tak ada sini sangat. Tu laluan kita lah tu. Ya lah ni kat sini apa ingat tu? Laluan kita tu. Ada kita tengok. Nampak dia tahu kat mana dia duduk. Dia ni ni. Aku pasir atas. Sebab kau kan nak datang. Apa resi? Ni, duduk belakang. Aku sebagai langkah jaga-jaga, duduk belakang. Kau tahu tu yang belakang tu yang kena. Yang tu FIP tu. Ini kira biasa lah. Biasa. Kan? Ada lagi teruk. Tak pernah lagi yang teruk. Aduh. Oh, ini apa?
Ni rapor. Terlampau fragile. Mental terus. Saya yang kali dengan kita. Duri. Sana ada kawasan ni. Sini. Ni kita nak pergi kawasan pokok batu ni, lereng ni bahaya juga. Lereng tapi pokok merah je. Pokok merah je. Cantik. Kita turun ke mana sini? Pokok merah je. Ambil gambar dulu tu. Ambillah gambar macam sini. Banyak gambar fokus jadilah gambar mana. Pergi yang mana kaki Kita tak rushing pun. Tahu bukan kaki bang. Ada laluan Kita tapi nampak semua laluan. Semua nampak laluan. masalahnya. Ada tak? Ada apa je? Dah. Doni tadi. Jangan dia kanan tu lereng kita ni. Lereng tu nampak tu kan? Nampak macam lereng kan tu. Cepat sampai. Sampai tu kan? Kalau kau nak gambar awak. Ni ada pokok merah, pokok merah. Ui, sakit lah. Sampai direct forest. Weh, jaga. Kurang parah kena. Aku pun kena ekor ni. Tepi. Pening tak? Turun. Turun. Sakit. Ya, kat pokok tu. Okey. Stop kejap. Dia sakit sekejap ni. Dia tahan. Aku ingat semut apa tadi. Aku kena kat tadi. Biar je lah. Tapi jangan pedih kat lah. Kau air langgar tadi. Dia duduk kat daun tu. Dia macam sarang semut. Ya. Dia duduk kat daun. Tu ni. Turun je ni. Ini tak ada, kita orang je masuk sini. Jangan risau, tak ada orang masuk. Okay, pergi mat duduk depan lah. Ahli jawatan kuasa penyengat, kita tengok. Cek kawasan. Jalan. Batu banyak. Ni sepi ni, bagus ni. Cuma ni keluar kan. Lepas ni tu ni. Pastikan buka aku ada. Ada, jangan risau. Sebab aku tak ada pun video.
Kita sehari lah kita hantar tu. Orang tu dah 5 bulan tak hantar air. 2 bulan apa setahun? Setahun. Setahun baru muncul. Aduh. Gambar. Tunjuk kat gambar mana? Okey, lengan okey. Aku dah kenal dah tadi, tapi aku ingat semut mana. Tengok aku biar je lah. Ingat duri masuk apa. Depan kan? Tengok kau kena. Ya, langgar dulu. Aku yang langgar dulu. Ingat semut apa. Sekali bukan satu. Sebab lalu kalau penyengat ni macam ada kejar kat lah. Bagi beda setelah sebulan. La ilaha illallah. Sabar je lah. Dia insan terpilih. Tu lah. Semua ni salah Joni, tak tengok. Patutnya Joni kena bagi syarat. Ikut Joni. Hadiah untuk hari ni. Macam banyak. Joni dah hafal jalan lah. Dia tak sabar nak kereta terjun tu. Joni. Oh, dah terasa panas lah. Sehari dah sampai. Raja Mas. Lagi yang belakang. Dia ada kameraman. Belakang. Oh, dah asal dah jauh ni. Razi, Papa Razi. Oh, Very kita good. atas tadi ya? Dia ambil gambar tu. Dia ambil gambar dia. Korang dah buat stiker sebenarnya kan? Ya Allah, banyak yang modal. Pokok merah ni senang nak jumpa lah sekarang ni kan. Banyak tempat dah ada. Ya. Negeri Sembilan banyak ah. Sawah Bukit Bongkok tu penuh pokok ni. Kawasan ni. Dia kawasan batu. Bukit batu tu. Macam tu lah. Brunei tu. Ah ya. Batu-batu. Wah, kencing ni. Oh. Dia ada Cina maki ya? Kita tengok hari tu Cina maki. Ya. Kita tengok dekat ni. The Red Forest tu lah. Tak, Panggilannya pokok ni tak? ya ke? Sebab ada tu pokok yang tapi style macam ni dekat ni gunung apa Kedah tu. Gunung apa Kedah tu? Bintang. Bukan gunung yang biasa orang naik. Oh ni, Nupulai. Paling. Bukan. Oh, Keriang. Bukan gunung kat Kedah tu.
Jerai. Jerai. Kan lalu dia kot bawah kot tangga. Dia ada tulis Cina mati apa. Oh. Dia betul kata pokok ni. Cina. Dia style tu Cina mati tu pokok bonsai. Itulah. Gumbo limbo. Oh, yang Cina mati tu pokok bonsai. Dia Oh, punya benar. nama centipede dia gumbo limbo. Limbo ah. Oh, yang pokok macam pokok bonsai tu Cina mati. Sebab ni dulu kita panggil pokok ni. Pokok apa ni? Gelam. Gelam. Kuat dia gambar ni. Dia nanti dia buah dia bulat-bulat putih-putih. Kita panggil gelam tu, pokok gelam. Yang ni mana ada buah? Ada. Dia bunga dia ada buah. Masuk barisan. Jangan menekan. Sebab dia licin. Kalau tahan dia. Mak rindu merintih ni. Rindu tentang parang ni. Okey, ni boleh jalan ni okey ha. Ini kalau menurun berarti kena naik balik ni. Okey. Batu. Awal tu. Laju tu padu. Jadi tahu lah saja.
Dalam tak? Ya. Aku nak tunggu kau tu. Dalam ni. Ya aja. Berenang. Oi, hijau. Duduk di bawah kan, air dalam kan. Naik atas terjun. Kan? Boleh naik ke tepi ke? Kita makan dulu. Oh, dia nak naik kan? Kita nak lihat ni baru. Ayo ha, balik kru he. Aduh. Habis kru. Okay, balik dulu. Joni, jalan dulu Joni. Ini. Makanya aku Johnny tu. Naik atas tu. Terus ke? Boleh? Boleh langkah ke? Boleh langkah ni? Tapi tak tembak ah. Untuk jalan kebun. Ni betul lah. Ini tak kena tembak ke? Hai, panas. Payung. Mantap. Dulu ada pukul 5, kita orang makan pukul 5 tapi tak ada lah mati. Kita ada pukul 2 je. Lama. Wah, ada yang mati lah. Kita ambil tak main.
Lagi.